Anak saya tingkatan 1, boleh ke? Anak-anak anda yang berminat untuk nak mohon program-program TVET ataupun aliran kemahiran, anda kena faham untuk di aliran kemahiran di Malaysia ni tuan-puan, dia bermula berusia 16 tahun. Oh, okay. Di mana pada usia 16 tahun, anda dah boleh hantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masuk ke program aliran kemahiran ataupun program TVET. Di mana dekat Malaysia ni banyak program-program yang melibatkan berkaitan dengan kemahiran bermula umur 16 tahun. Contoh, program-program di Giat Mara, program-program yang berada di College Vocational. So kepada anda sekiranya anda berminat, make sure tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tentukan. Kalau anak-anak tuan-puan berminat dalam bidang kemahiran, bantu mereka untuk susun kepada mereka untuk bantu mereka memohon program-program yang menawarkan, institusi yang menawarkan program-program kemahiran supaya mereka dapat menyambung pengajian kepada program yang mereka minat.